Inilah salah satu barang tu Imah ada jadi lagi. Papa Imah ada belikan satu ni barang mahal. ATV korang tahu tak? Ni bendanya ATV ni. Mesti korang tahu kan dia punya ni macam kereta motor gitulah kan. Ini adalah hadiah yang paling mahal Papa Iman pernah bagi dekat Iman. ATV ni papa belikan satu biji 29,000. Mahal tak? Ni dulu waktu Iman birthday lah Papa Iman kasih kan. Ini hadiahnya. So Iman bersyukur sangatlah Papa Iman ada kasih benda ni kan. Jadi memang daripada dulu sejak hari jadi Papa Iman adalah beli lagi satu ATV yang comel sikit dalam belasan ribu gitulah. Jadi geng, tak kisahlah papa kita belikan apa saja kan, tak kisah barang tu mahal ke tidak. Asalkan dia dah bagi kita tu, dia ikhlas bagi kat kita. So kita kena bersyukurlah dengan papa kita yang masih ada. Tak kisahlah barang apa je. Tak kisah remote ke, handphone ke, jam ke, tetap bersyukur. Sebab itu dah memang ikhlas dia nak bagi kat kita.